Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat laksa Penang yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula sediakan sekilo ikan selayang. Rebus ikan ni dengan 3 asam keping, 1 sudu kecil garam halus dan air secukupnya. Bila ikan dah masak, sejukkan ikan dan asingkan isi dari tulang ikan. Seterusnya, kisar halus 8 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, 6 biji cili padi jika suka kuah laksa yang lebih pedas, belacan bakar sebesar ibu jari, setengah biji nenas saiz sederhana dan air secukupnya. Kisarkan juga isi ikan tadi dengan air rebusan ikan sehingga halus. Kisar pula tulang ikan dengan air dan tapis dengan menggunakan penapis yang halus supaya tiada tulang ikan yang masih tersisa dalam kuah nanti. Untuk menyediakan kuah laksa, satukan isi ikan kisar, air kisaran tulang ikan, bawang kisar, 6 sudu besar cili buh, 3 asam keping, asam jawa, air secukupnya, garam, ajino, gula jika suka, daun kesum secukupnya, bunga kantan dan kacau sebati. Masak bahan-bahan ni sehingga mendidih. Sebelum tutupkan api, pastikan kuah laksa cukup rasanya. Untuk laksa, saya menggunakan 1 kilo laksa seperti dalam video. Cara penyediaan laksa ni boleh ikut seperti di belakang pek laksa. Jom kita hidangkan laksa Penang kita. Satukan laksa bersama-sama kuahnya, hirisan salad kerinting, hirisan timun jepun, hirisan cili padi merah dan hijau, limau kasturi, telur rebus, hirisan nenas dan hirisan bawang merah. Alhamdulillah, laksa Penang kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.